Okey, Assalamualaikum dan seperti biasa berjumpa lagi di channel Kuala Lumpur Info Media. Untuk tinjauan kita pada video kali ini, kita nak tinjau di sebuah lokasi iaitu di Batu Muda. Lebih tepat lagi di kawasan perumahan Taman Koperasi Polis Pasar 2 di Batu Muda. Kita dapat info pihak DBKL merobohkan gerai-gerai tanpa kebenaran di lokasi tersebut. Jadi kita nak tengok dan tinjau di lokasi tersebut, adakah kesemua gerai-gerai tersebut telah dirobohkan ataupun hanya sebahagian saja. Tapi sebelum itu kita akan tonton satu video yang dikeluarkan oleh Jabatan Jabatan DBKL lah, untuk kita comparekan dengan keadaan yang kita akan tinjau selepas ini. Kita tonton dulu video tersebut dan kita akan terus ke lokasi untuk kita lihat di tempat tersebut. Ada bendera negeri Kelantan saya tengok dekat situ. Jadi ada bangunan tinggi di sebelah belakang. Abang tak tahu apa dia punya tu. Lokasinya dekat Welmart. Dia cantik lah rumah tu, ada warna pelangi. Operasi ini saya tengok agak besar lah. Banyak kedai-kedai yang dibina tanpa kebenaran dirobohkan oleh pihak DBKL di situ. Talian elektrik dipotong. Tapi heran juga macam mana kalau gerai tanpa kebenaran dia orang dapat bekalan elektrik daripada TMB. Ini satu yang pelik juga. Tapi tak apa, kita lihat dulu videonya. Kawasan yang telah dibersihkan oleh dirobohkan oleh DBKL ini. Dan tanpa melengahkan masa dan waktu, mari kita tinjau ke lokasi ini. Cari pasar raya Welmart tadi kan. Ya, Welmart ada sini tapi tak ada alamat. Adakah? Ini dia roboh. Ya, tapi tak ada dalam alamat.